Ini isu K-pop ni Ustaz. Saya lama Ustaz pun pergi banjir tak dan nak tanya kan. Isu K-pop ni Ustaz. Mereka marah pasal penyanyi ni perlu gadis bertudung. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan salam dengan bukan muhrim tak ada masalah. Jadi macam mana? Cuba Ustaz jelaskan sikit benda ni. Dia macam ni, saya konsisten. Apa kecenderungan Ustaz saya kecenderungan saya konsisten daripada dulu lagi, kuliah saya ke, ceramah saya ke, video-video saya ke, bersalaman antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan haram. Berasaskan apa? Berasaskan satu hadis Nabi SAW. Nabi kata lebih baik kepala aku ditusuk dengan jarum dari besi daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahramku. Jadi bila sentuh pun haram, apatah lagi berpelukan, hukumnya sama, haram. Tapi masalahnya, apabila ada pendapat yang mengatakan bahawasanya bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram itu tanpa syahwat adalah harus. Jadi, tapi pada masa yang sama, saya heran jugalah kenapa bila bercakap soal topik berpelukan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram tu, dia marah sangat. So sepatutnya kalau dia kata salam harus, peluk tak ada masalah kot. selama mana tak ada syahwat. Selama mana tak ada syahwat, minta maaf, tak nak syahwat. Tak nak syahwat. Jadi kalau peluk berlapik boleh lah Ustaz? Tak, itu pendapat tu lah. Saya konsisten tak boleh lah. Saya konsisten tak boleh. Tapi pendapat tu dia kata apa? Dia kata salam boleh, peluk tak boleh. Salam boleh walaupun tak berlapik, peluk walaupun berlapik tak boleh. Jadi dia punya penghujahan dia tu, saya bagi pandangan peribadi saya, ada kontradiksi. Melainkan kalau dia kata salam tak boleh, munasabah dia kata peluk tak boleh. Jadi adakah Ustaz bersetuju kalau kami kata isu ni dipolitikkan? Saya setuju isu ini dipolitikkan. Dipolitikkan kenapa? Kerana ada peluang untuk nak tibai orang tertentu, pihak tertentu, golongan tertentu. Sekiranya isu yang kena dan tibai pihak sebelah sana pula, pihak sebelah sini pula syok. Cari pula. Jadi saya tengok ini politik hari ini yang membimbangkan. Ya. Wallahualam.